Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika. Terima kasih kerana hadir untuk rangkuman berita hari ini. Dalam buletin kali ini, kita menyaksikan perkembangan besar dalam industri otomotif daripada pelaburan ratusan juta ringgit di Kulim hinggalah ke perubahan landscape otomotif global di mana harga EV kini secara rasminya adalah lebih murah daripada harga kereta hybrid. Berita utama minggu ini menyaksikan anak syarikat Sai Motors, Innocomm Corporation Sdn Bhd secara rasminya memulakan kemudahan pengecatan baharu berteknologi tinggi Penshop 3 ataupun PS3 di kompleks kilang seluas 200 ekar mereka di Kulim, Kedah. Majlis pelancaran ini disempurnakan oleh Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Pelaburan berjumlah 300 juta ini dibina dan dikendalikan 100% oleh tenaga kerja tempatan Malaysia. Beroperasi dalam 2 shift, PS3 berupaya mengecat sehingga 15 unit badan kenderaan sejam ataupun 50,000 unit setahun. Ini secara rasminya melipat gali gandakan jumlah kapasiti pengecatan Innocomm daripada 50,000 kepada 100,000 unit setahun untuk menyokong pelbagai jenama global dan projek CKD masa hadapan. Fasiliti ini menggunakan barisan perawatan dan elektro deposition automatic sepenuhnya sepanjang 1053 meter, dipadankan dengan 32 buah robot pengecat dan pengedap khas. Sistem cartridge belt system yang dipasang membolehkan penukaran warna cat secara pantas dalam tempoh kurang daripada 10 saat, merentasi 27 variasi warna. Pergerakan badan kereta antara kilang dan penyambungan dan PS3 dilakukan secara automatik melalui terowong laluan atas ataupun overhead transfer tunnels. Pembangunan dan commissioning PS3 dilaksanakan dengan kerjasama rapat pakar kejuruteraan Mazda Motor Corporation yang membolehkan pemindahan teknologi tinggi dan kemahiran tinggi secara terus kepada jurutera tempatan Innocomm. PS3 menerapkan proses pengecatan 3-coat 1-bake yang menjimatkan penggunaan tenaga haba. Ia turut dilengkapi sistem Regenerative Thermal Oxidizer RTO yang merawat sebatian organik teruap ataupun volatile organic compound serta mengurangkan pelepasan karbon dioksida sehingga 60%, selain menggunakan sistem penapis dry scrubber yang menghapuskan penggunaan air dalam kebuk semburan ataupun spray booth. Harga EV global kini lebih murah daripada hybrid. Satu titik perubahan ataupun inflection point sejarah baru saja dicatatkan dalam industri otomotif global. Menurut laporan terbaru Nikkei Asia, ini berdasarkan data analisis mobility global, purata harga jualan kenderaan elektrik ataupun EV di peringkat global kini secara rasminya lebih murah berbanding kereta hybrid. Purata harga EV global kini turun ke paras kira-kira $37,000 ataupun RM164,000, susut 9% berbanding tahun 2020. Sebaliknya, purata harga kereta hybrid meningkat 16% dalam tempoh yang sama kepada RM39,000 ataupun RM173,000. Kejatuhan harga ini didorong oleh penurunan kos bateri lithium ion sebanyak 37% antara tahun 2020 hingga 2025. Penggunaan peluas bateri LFP, lithium iron phosphate yang bebas kobalt, serta lambakan ekspor EV berharga kompetitif dari China ke rantau Asia Tenggara dan Eropah turut menyumbang. Waymo import 3,200 lebih EV Zeekr ke Amerika Syarikat walaupun tarif melebihi 100%. Meskipun kerajaan Amerika Syarikat mengenakan tarif import punitif sebanyak 102.5% ke atas kenderaan elektrik buatan China, gergasi teknologi Waymo, anak syarikat Alphabet ataupun Google, dilaporkan telah membawa masuk lebih 3,200 unit EV Zeekr CM1E ataupun juga dikenali sebagai Ojai dari Ningbo, China. Rekod import menunjukkan harga asas ataupun ex-factory chassis Zeekr Ojai adalah sekitar $38,000. Selepas ditambah tarif 102.5%, kos chassis meningkat ke $78,000.
apabila digabungkan dengan kit pemanduan autonomi Waymo Gen 6 driver yang bernilai $25,000, jumlah kos perkakasan dianggarkan sekitar $103,000. Angka $103,000 ini masih 48.5% lebih rendah berbanding platform robotaksi Waymo generasi kelima terdahulu yang berasaskan Jaguar I-Pace iaitu bernilai lebih $200,000. Ini membuktikan jurang kecekapan kos pengeluaran EV China amat sukar ditandingi. Sekarang kita melihat fenomena BYD Reco di Jepun. BYD terus menggegarkan pasaran automotif Jepun melalui pelancaran KK EV pertama mereka, BYD Reco, yang mula dijual pada 28 Julai lalu. Dalam tempoh 2 minggu saja, Reco telah mencatatkan 1,002 unit tempahan rasmi, meletakkan BYD di landasan betul untuk mencapai sasaran 10,000 unit menjelang akhir tahun. Model tertinggi 300 Premium menyumbang 80% daripada keseluruhan tempahan. Dijual pada julat harga 2.14 juta sehingga 2.5 juta yen ataupun antara 60 dan 70 ribu ringgit sebelum subsidi. Reco dilengkapi motor 47 kW ataupun 63 kuasa kuda, pilihan bateri LFP 22.4 kWh atau 35.8 kWh. Jarak pemanduan pula adalah dari 210 km hingga 320 km. Model ini kini menjadi pesaing terdekat kepada KK elektrik tempatan iaitu Nissan Sakura. Pronet dan TVET mara latih juruteknik Proton IMAS. Kembali ke perkembangan tempatan. Pronet bersama TVET mara telah berjaya melatih dan menganugerahkan sijil kelayakan EV tahap 2 kepada 37 juruteknik tempatan pertama. Latihan khas ini merangkumi pengendalian sistem voltan tinggi, diagnosis perisian dan prosedur keselamatan kritikal bagi menyokong ekosistem Proton IMAS di jalan raya di Malaysia. Langkah ini memberi keyakinan kepada pemandu tempatan bahawa rangkaian khidmat lepas jualan Proton bersedia sepenuhnya dari segi tenaga pakar bertauliah. Jenama Proton IMAS telah mencatatkan jualan terkumpul sebanyak 21,808 unit setakat Julai 2026 dengan model IMAS 5 memimpin sebagai EV paling laris di Malaysia menerusi serahan lebih 13,000 unit. Bagi menyokong lonjakan jualan ini, Pronet telah memperluaskan rangkaian perkhidmatan mereka kepada 58 pusat jualan, 45 pusat servis dan 10 pusat badan dan cat body and paint di seluruh negara. Rangkaian fizikal ini turut diperkukuhkan dengan latihan juruteknik voltan tinggi tempatan bertauliah serta integrasi lebih 2,500 titik pengecasan awam menerusi aplikasi Proton IMAS Super App. BMW Malaysia dan Universiti Malaya memasang stesen solar bateri Second Life. BMW Group Malaysia dan Universiti Malaya melancarkan stesen pengecas telefon pintar berkuasa solar di perhentian bas UM Central yang dikuasakan oleh bateri terpakai ataupun Second Life dari kenderaan EV BMW. Stesen ini menggunakan sistem storan tenaga 1.5 kWh yang direka daripada 3 modul bateri EV BMW berusia 10 tahun dan kapasiti baki 30 hingga 40%. Pemasangan stesen pengecas 200 watt 4 port USB-C ataupun Lightning ini mampu memberi manfaat kepada 3,000 pengguna bas harian di kampus tanpa menggunakan tenaga grid elektrik tempatan. Projek seperti ini menunjukkan bahawa bateri kereta EV terpakai masih mempunyai nyawa yang panjang dalam aplikasi yang lain. Berbalik kepada berita dari China, pelancaran BYD Seal 06 model 2027. BYD secara rasminya melancarkan sedan Seal 06 model 2027 di China dengan tawaran teknologi yang dipertingkatkan secara drastik. Dipasang dengan motor elektrik tunggal pacuan roda belakang ataupun rear wheel drive berkuasa puncak sehingga 240 kW ataupun 322 kuasa kuda, membolehkan kenderaan ini memecut kepada 100 km sejam seawal 5.9 saat.
Ia menggunakan bateri Blade generasi kedua, pilihan kapasiti antara 52.9 kWh ataupun 64.3 kWh yang memberikan jarak pemanduan CLTC sehingga 630 km. Kalau WLTP saya rasa 500 tu masih lagi boleh dapat lah. Yang pentingnya, sistem ini menyokong platform pengecasan pantas ekstrim ataupun flash charging di mana cas 10 hingga 80% boleh dicapai dalam masa 9 minit sahaja. BYD turut menawarkan pengecasan pantas percuma untuk tahun pertama di China. Kali pertama untuk sedan segmen ini, ia dilengkapi dengan sistem bantuan pemandu God's Eye B berasaskan penderia LiDAR. Ini menyokong navigasi pemanduan autonomi dalam bandar, lebuh raya dan tempat letak kereta automatik. Berukuran 4,870 mm panjang dengan jarak gandar 2,820 mm. Kabinnya dipadankan dengan skrin kawalan 15.6 inci, kokpit pintar D-Link 150 beserta AI DeepSeek terbina dan sistem gantungan DSAS-C yang canggih. Persoalan di minda pembeli Malaysia ialah bila model dikemas kini ini akan masuk ke pasaran kita. Julat jelajah 600 km akan mengubah persepsi ramai pembeli mengenai praktikaliti kenderaan EV untuk kegunaan ramai di Malaysia. Leapmotor memperkenalkan hatchback EV compact baru mereka iaitu Leapmotor A05 di China dengan harga permulaan sekitar RM68,000 ataupun RM41,800. Terdapat pilihan jarak pemanduan sehingga 510 km CLTC dan sokongan sensor LiDAR bagi varian tertinggi. Model ini sangat menarik perhatian kerana Leapmotor berada di bawah naungan kumpulan Stellantis untuk pasaran antarabangsa. Sekaligus ini membuka potensi besar untuk model A05 ini dipasang secara CKD di kilang Stellantis Gurun, Kedah untuk pasaran ASEAN. Ia berpotensi menjadikan pasaran mampu milik lebih rancak lagi di Malaysia. Menurut data terbaru daripada Persatuan Pengeluar Automotif China CAAM, bagi Julai 2026, pasaran kenderaan tenaga baru NEV mencatat satu lagi pencapaian bersejarah. Penembusan pasaran NEV di China mencecah 60.4% daripada keseluruhan jualan kenderaan baru bagi bulan Julai. Kali pertama dalam sejarah angka ini melepasi ambang 60%. Secara kumulatif, share jualan NEV untuk 7 bulan pertama tahun 2026 turut melepasi paras 50% buat julung kalinya. Julai menyaksikan sebanyak 1.5 juta unit NEV dikeluarkan dan 1.56 juta unit berjaya dijual, mencatatkan peningkatan tahunan masing-masing sebanyak 26.8% dan 23.7%. Menariknya, segmen kenderaan elektrik BEV sahaja menyumbang lebih 1.07 juta unit jualan bulanan tersebut ataupun naik 32.2%. Sektor ekspor menjadi enjin pertumbuhan terpenting apabila China mengekspor 1.04 juta unit kenderaan dalam tempoh sebulan, melepasi angka 1 juta unit untuk bulan kedua berturut-turut. Daripada jumlah tersebut, ekspor NEV melonjak 145.5% ataupun 1.5 kali ganda kepada 553,000 unit, sekaligus menyumbang lebih separuh daripada keseluruhan ekspor otomotif China. Sebagai penutup, penyedia telematik global Geotab melancarkan Geotab Investigations, sebuah langkah pengurusan armada perniagaan B2B berdasarkan AI. Sistem ini berupaya membina semula insiden kemalangan secara automatik menggunakan data telematik kenderaan, sekaligus membantu syarikat armada mengurangkan kos liability dan mempercepatkan proses claim insurance. Itu dia 10 perkembangan paling hangat industri otomotif tempatan hari ini. Berita mana yang paling menarik perhatian anda? Adakah pelaburan 300 juta di Innocomm ataupun trend EV kini lebih murah daripada hybrid? Tinggalkan pandangan anda di ruang komen di bawah. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe saluran Elektronika untuk berita otomotif terkini. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, InsyaAllah.